so cute. Dapat barang Amerika. Ya Allah. Okay, Kak Farah ni, Alia dengan dia memang daripada UIA memang susah senang sama-sama lah sebab kita orang dua-dua yang dalam batch yang buat speed track, fast track punya untuk habiskan degree selama 3 tahun dan dia banyak sangat tolong Alia dan banyak sangat kenangan kita orang sama-sama dan memang rindu sangat lah sampai sekarang tak jumpa lagi kan sejak kumpul. Dan dia adalah orang yang mengajar Alia betapa usaha keras tu diperlukan untuk sampai kejayaan sebab dia memang sangat rajin. Dia tu macam tak kenal penat tak? Kalau UIA tu dia macam dia aktif sukan pula. Dia aktif society, dia aktif business dia. Mereka ni ada nampak sangat dia punya perjalanan dia daripada bawah sampai sekarang dah top sangat-sangat. Ada tak tahu lah nama jawatan dia apalah dalam Amerika tapi dah tinggi lah sangat. Dah dapat yang jaket yang warna-warni tu. Warna pink gitu. Dan sangat bangga dan Kak Farah sangat happy tengok apa yang dia dah achieve sekarang. Memang dia deserve it sebab dia memang sangat usaha keras, rajin. Terima kasih Kak Farah. I love it so much. Comel sangat. Comel. Modern gitu. Ada tulisan Mary Kay. Lepas tu saya dapat lip satin. Belah untuk ada punya bibir ni. Kita belah. Moist sangat. Okay. Cantik sangat Kak Farah. Thank you so much. Senang ada nak bawa ada punya makeup masuk dalam ni untuk travel dan juga Mary Kay satin lips. Okay, Mary Kay ni memang harga dia berpatutan dengan dia punya kualiti dia. Okay, so siapa yang nak grab Mary Kay, korang boleh contact nombor ni. Alah punya customer service dia memang tip-top. Okay, lepas tu kita baca ni. Selamat hari lahir Ulia. Nak buka ni. So cute Kak Farah ni. Ya, muka sihat. InsyaAllah kesan buruk. Selamat tak boleh kerja dengan saya. Kak Farah, kita rindu sangat Kak Farah. Kita doa kebaikan Kak Farah. Doakan kita ni dibalik juga kepada Kak Farah. InsyaAllah Kak Farah ni semua orang yang tengok video ni doakan Kak Farah selalu dilimpahkan rezeki, diberkati rezeki, mudahkan rezeki dalam menjadi dunia akhirat. InsyaAllah kita sama-sama sampai syurga. Terima kasih Kak Farah. I love you so much.